Okey, jom kita terus selami perkara ni. Selamat datang ke sesi penerangan hari ni. Kita nak bongkar satu rahsia besar dalam dunia sains yang selalu sangat orang anggap rumit, iaitu konsep pemboleh ubah. Kalau anda pernah rasa macam pening sikit dengan eksperimen atau tertanya-tanya apa benda sebenarnya yang diuji tu, jangan risau langsung. Kita dah susun benda ni supaya jadi super jelas, pantas dan yang penting sekali, seronok untuk kita faham. Jadi, untuk plan kita hari ini, kita ada 4 bahagian ringkas je. Pertama, asas pemboleh ubah. Lepas tu, kita tengok 3 jenis utama. Ketiga, kita aplikasikan terus dalam eksperimen pokok. Dan akhir sekali, saya akan kongsikan satu formula ingatan mudah. Struktur ni garanti akan buat anda kenal pasti mana-mana pemboleh ubah dengan pejam mata je nanti. Okey, kita masuk bahagian pertama, asas pemboleh ubah. Benda pertama yang kita kena tanya, apa sebenarnya pemboleh ubah ni, kan? Secara asasnya, pemboleh ubah ni cuma sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah eksperimen. Ya, bunyi dia macam istilah saintifik yang berat sangat kan? Tapi sebenarnya ia sangat mudah. Eksperimen ni semua tentang macam mana kita nak jejak benda yang beralih, bertukar dan berubah dalam kajian kita tu. Bak kata ayat yang selalu kita dengar, benda yang kita tukar, ukur atau perhatikan. Perhatikan betul-betul perkataan tukar, ukur dan perhati. Ini semua tentang apa yang kita buat. Dalam mana-mana proses sains, kitalah yang ada kawalan tu. Kita ubah situasi dan kita buat pemerhatian. Sekarang kita bergerak ke bahagian kedua, 3 jenis utama. Ini bahagian yang paling menarik. 3 jenis ni ibarat tiang seri. Tiang inilah yang bawa susunan atau susun atur yang kemas kepada mana-mana ujian saintifik yang selalunya nampak macam berserabut. Tiang seri pertama kita ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Maksudnya, perkara yang kita ubah dengan niat secara sengaja. Bayangkan diri anda macam pengarah filem untuk eksperimen tu. Anda ada kuasa mutlak. Anda yang tentukan nak tukar keadaan tu. Kita sendiri yang kawal sepenuhnya apa yang akan berlaku. Kalau kita tengok sekeliling, banyak gila benda hari-hari yang kita boleh manipulasi. Tak kisahlah kat mak-mak canggih ke atau kat dapur rumah anda sendiri. Contoh macam masa, jumlah air, suhu. Anda boleh set nak didihkan air tu 5 minit ke, 10 minit ke. Nak pakai segelas air atau sebaldi air. Semuanya betul-betul di bawah kawalan anda. Seterusnya, kita ada pemboleh ubah bergerak balas. Masa ni kita kena jadi sangat peka. Ini adalah perkara yang kita ukur atau perhatikan sebagai hasil daripada perubahan yang kita buat tadi. Ia adalah tindak balas semula jadi. Kiranya macam jawapan atau keputusan akhir yang kita nak sangat cari tu. Reaksi yang kita duk tunggu-tunggu ni boleh jadi macam-macam. Pertumbuhan pokok, perubahan warna atau mungkin masa tindak balas. Kita tak boleh paksa pokok tu membesar serta-merta kan? Tapi kita tunggu, pantau dan rekod pertumbuhan tu hari demi hari. Atau kita perhati betul-betul macam mana cecair kimia yang jernih tu perlahan-lahan bertukar jadi warna biru pekat. Jadi, poin paling penting kat sini ialah rantaian sebab dan akibatnya. Dimanipulasikan bermakna apa yang kita kawal kat depan, manakala bergerak balas pula apa yang kita perhatikan kat ujung, iaitu hasilnya. Ia ibarat satu tarian harmoni. Anda cetuskan satu tindakan dan anda duduk, tengok apa reaksinya. Okey, tiang seri yang ketiga. Pemboleh ubah dimalarkan. Ini adalah perkara yang kita kekalkan sama, betul-betul sebiji sama, supaya eksperimen tu adil. Sains ni kadang-kadang macam pengadil sukan yang super tegas tau. Kita tak nak ada sebarang gangguan dari luar yang boleh merosakkan keputusan eksperimen kita. Contoh benda yang dimalarkan ni macam jenis tanah, jenis bekas ataupun jenis bahan. Benda-benda ni sangat sensitif tau. Kita pantang larang ubah. Kalau nak keputusan tu tepat, ia tak boleh diubah sama sekali. Bayangkan anda nak uji kesan air pada 2 pokok. Tapi satu pokok tanam kat tanah liat, satu lagi kat pasir. Kalau pokok tu membesar lain-lain, kita pun dah pening. Ni sebab air ke sebab tanah? Elemen dimalarkan ni lah yang mengunci kesahihan eksperimen kita supaya kita yakin dengan hasilnya. Masuk bahagian ketiga, eksperimen pokok. Jom kita bawa keluar teori tadi dan aplikasikan terus dalam satu senario botani dunia sebenar. Cuba bayangkan satu eksperimen klasik ni. Kita nak kaji kesan air terhadap pertumbuhan pokok. Cuba bayangkan sebatang pokok kecil yang comel dalam pasu. Kita nak cari jawapan untuk satu soalan yang sangat simple. Adakah jumlah siraman air yang berbeza akan bagi kesan pada ketinggian pokok tu? Nampak kan macam mana terma-terma teknikal tadi terus jadi sesuatu yang hidup dan nyata? Jom kita tengok macam mana benda ni berkait dalam eksperimen ni.
Dalam kes ni, pemboleh ubah dimanipulasikan kita ialah jumlah air sebab benda tu yang kita ubah-ubah dari awal. Pemboleh ubah bergerak balas pula ialah ketinggian pokok sebab metrik tu yang kita ukur ke akhir eksperimen. Dan mestilah untuk pastikan perlawanan yang adil, pemboleh ubah dimalarkan kita ialah jenis pokok dan jenis tanah yang 100% sama. Jadual ni terus tunjuk betapa teraturnya struktur dalam sains. Akhir sekali, bahagian keempat, formula ingatan mudah. Saya nak kongsi satu formula magic macam cheat sheet lah. Lepas ni, guarantee anda takkan lupa dah konsep-konsep ni sampai bila-bila. Okey, hafal 3 langkah pantas ni. 1. Manipulasi, maksudnya kita ubah. 2. Balas, maksudnya hasil yang kita tengok. 3. Malarkan, maksudnya kekalkan sama. Manipulasi, kita ubah. Balas, kita tengok. Malarkan, kekal sama. Semat formula ringkas ni dalam kepala dan anda boleh baca mana-mana eksperimen macam seorang saintis profesional. Sebagai penutup sesi penerangan kita hari ni, saya nak cabar anda sikit. Cuba fikir, apakah pemboleh ubah yang anda tengah perhatikan di sekeliling anda pada hari ni? Sains ni sentiasa berlaku kat sekeliling kita kan? Adakah jumlah gula memanipulasi rasa kopi pagi anda tadi? Segala-galanya mematuhi peraturan yang anda baru je belajar ni. Okeylah, terima kasih sebab luangkan masa bersama hari ni. Teruskan memerhati dunia di sekeliling anda dan jangan pernah berhenti meneroka.